Cantik. Cantik kan? Cantik. Cantik. Memang dia tengah record pun. Mana? Wah, Masya Allah, tabarakallah. Cantiknya. Ini es krim. Es krim. Halal ke? Rabuk aja ciman saja. Halal ke? Halal. Es krim aku lain tak tahu. Onah. Es krim apa ni? Kopi ruang itu. Scan. Okay, alright. Want to take picture, no? Yes, no. Not yet. Can I have the spoon? Spoon inside already. Okay. Thank you. Puron mak Sebenarnya kan Kak Baby, Liza ada banyak benda nak tanya Kak Baby. Tanyalah. Tapi tak, waktu macam contoh tengah ada something happen lah. Tapi macam malu, takut ganggu. Lagi-lagi hari tu akak baru kahwin. Jadi macam waktu yang kejadian tu kan dia macam bom macam tu. Liza takut dengan baby lah. Tak ada. Itulah, padahal tak ada apa-apa. Aku dah ni sebelah yang lah. Lawak dulu sini tengah-tengah. Liza tak kat gambar korang ke? Korang tak nak gambar? Jangan cakap gambar dia susah nak takau. Tak apa. Benda. Wow, cantik. Ni macam rumah pasu. Oh, ada apa tu? Kat atas pokok. Kau dah cantik ke posing lah. Yelah, aku tengah posing lah. Ni pun pasal orang cakap. Tak kat gambar dia. Dia dah cantik-cantik dia ni. Lentik sikit orang tu. Tak pandai. Kau tengah sampai lentik kan? Sofian lah. Sabar. Sekejap, sebab batu dia macam mana? Akhirnya dia ada gambar OOTD guys. Daripada tadi dia duduk tepi je, tak ada gambar. Dah cantik-cantik dah. Dia pemalu guys, introvert. Kau lah tak nak kawan dengan dia kan? Astaghfirullahaladzim. Dia cakap semalam dia tengok movie. Kau tak matikan phone dia kan? Tak ada dah. Tak, aku memang macam tu. Oh, iya ke? Aku memang kalau tidak aku buka movie. Oh. Video kau kena matikan. Liza ingatkan? Tak. Liza ingatkan? Dia kenapa? Okay. Liza ingatkan dia kenapa ni buka ni? Pakai phone Abah Rafiq. Okay. Liza. Kejap, record kejap. Nak gambar. Mak ni kena tidur dengar suara. Kita kena dengar suara orang. Aku ganti dia ikut. Kita ajak nyamuk guys. Dia kena belanja aku aiskrim. Kita ajak nyamuk guys. Jadi kita beli aiskrim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Weh. Tengok dulu. Betul, Abah Rafiq tunjuk gambar dulu. Okey. Okay guys. Siapa kita landas? Itulah apa landasnya. Tu. Tiba-tiba sopan pula. Ni orang yang pegang kamera saya guys. Dia cakap kau garang. Dia dah cantik dan Dia lagi garang. Kau tekatlah gambar dia. Kau buat video. Dia nak angkat gambar tak? Liza record dia dari tadi. Boleh mak angkat je dah. Hanoi. Sini Hanoi. Dia bukan ni. Dia tak nak kawan dengan Liza kak. Dengar dekat lagi sekali. Kak Baby, Dinda tak nak kawan dengan Liza. Kenapa? Gurau-gurau. Kenapa? Comel. Kenapa? Tadi tiba.
Cantik tak? Sekejap ni. Masuk. Tandas. Situlah. Kita nak tunjuk kat situ. Okay. Saya gambar dulu guys. Tunggu sini. Sini tak nak? Bawa. Nak. Sekejap jom. Kesian dia tiba-tiba jadi watak kat apa. Tak apa. Kita orang tak ada, kita tak nak gambar sini. Dia ada bini. Ha, ni pink cantik. Okay. Okay. Satu, dua, tiga. Tegur duduk sikit, duduk sikit. Satu, dua, tiga. Macam. Satu, dua, pilih lah. Lagi kat mana? Kita tahulah sejarah-sejarah patung-patung ni. Tapi masalahnya dia tak ada, dia semua bahasa Thailand. Kau tengok Okay. Yang panjang ni apa? Jangan ni. Jangan ni. Okay. Kau stop dulu, kau stop dulu, Okay. kau stop dulu. Okay. Sinilah. Okay, dah cakap. Apa nak cakap apa? Aku mungkin nak berfikir apa. Hani. Kan? Tengok yang panjang ni. Yang panjang ni apa benda? Tak nak fikir benda buruk. Sekarang ni aku tengok patung ni. Waktu aku tengok patung ni. Aku macam tahu apa sejarah-sejarah patung ni. Kenapa dia orang buat patung-patung ni? Kan? Okay. Maksudnya apa cerita? Kenapa? Tak maksudnya dia orang duduk dia macam ni lah. Saya tak perasan pun. Rasa sebab dia kan? Salah. Cuba tanya Ustaz. Ustaz apa Ustaz? Ni patung ni apa? Kita orang dah nampak dah sana. Ustaz lagi hebat lah. Ustaz dah biasa. Kenapa dia ada benda-benda macam ni? Dah. Itu lagi nampak sangat. Arifah baru umur lah, lupa. Sorry. Perasaan jawabnya weh. Kenapa dia nak patung macam ni? Tak awal lagi pun dia salah sama. Kenapa kena ada lelaki punya? Masalahnya patung ni dengan Rofi. Patung ni lelaki perempuan masalahnya. Jangan bandingkan dengan Rofi. Berapa kau ni? 20. Cuba tanya akak. Tadi yang beli aiskrim tadi Berapa? orang 34. 34 baik. Ya, Okey, akak. Patung-patung Sekian yang tak masuk dia kata sekian. dipamerkan. Dan kenapa mereka buat Itu. patung seperti itu? Bentuk-bentuknya, Macam gaya-gayanya. Untuk Eja, Apa sejarah-sejarahnya mungkin dapat saya bagi isi tengok. patung tu dalam tu kan? Sekian tadi kan? yang belah bawah-bawah. Bukan yang atas. Cuba tengok, akak cuba tengok. Akak tengok belum? Cuba akak tengok dalam tu ada apa. Yang kat mana? Kat bawah. Tepi sana pun ada. Allah. Nampak macam apa? Tu apa kak sejarahnya? History dia apa? Akak jangan senyum, orang nak tahu. Nantilah tak nampak rupa lagi macam. Rupa-rupa patung belah sana. Cuba tengok patung belah sana. Ni, tepi-tepi ni. Tu tikus dengan kucing, tapi ni apa yang kecil? Maksudnya bentuk-bentuk dia orang buat macam tu kenapa? Ha. Nanti kejap. Okey. Tanya dia kejap. Ani man pen na na ya. Ani pen siwalin. Siwalin. เอามันเป็นของจีนใช่ไหมคะ ใช่เป็นของสะสมเป็นของเก่าสะสม ของเก่าสะสมแปลว่าเป็นของเชื้อชาติของจีน Ya kak? Ya ini macam yang China punya. So patung-patung ni yang dia puja macam dia hormat lah macam tu lah. Tuhan orang macam tu lah. Bukan Tuhan, dia macam Puja-puja je lah. puja-puja macam tu lah. Tapi kenapa bentuknya macam ni? Dia sama bentuk-bentuk ni kan. Ini design niมันเป็น มาแบบนี้อยู่แล้วค่ะ มันคือรูปอะไรอ่ะถ้าเป็นแบบเหมือน เป็นถ้าแบบนี้เขาเรียกเป็น
ภาษาใต้แบบเป็นอะไร ปลัดขิกเหมือนว่าเหมือนเป็นอาวุธอะไรสักอย่าง ไม่เขาไปบูชาค่ะ Oh, tak. Yang ni saja macam duduk di atas orang-orang lah, agama China. Tapi di atas orang-orang yang nak itu yang mana-mana satu. Contohnya dia adalah nama untuk satu bentuk ni. Satu bentuk tu dia ada macam kalau percayaan yang ni untuk cari jodoh ataupun cara yang ni contoh je lah contoh. Jadi dia kepercayaan orang dari agama China. China punya. Bukan Buddha punya. Oh, China punya. Sebab kalau negara Buddha, negara Thailand ni negara Buddha sebenarnya, tapi ada juga yang China punya. Sedikit-sedikit ada macam lorong ini kebanyakan yang China. Sebab satu lorong ni, satu kampung ni, ini Cina. Oh, okey, faham. Itu kebanyakan tempat-tempat dia ni jadi yang Cina punya. Banyakkan okey, faham. Sudah ready belum? Mana? Dinda? Habis kita ambil gambar. Dinda, saya sudah ada jawapan. Kita sambung pula. Kita nak pergi ambil dekat Songkla Hotel. Betul-betul. Okey. Kenapa patut itu dibuat dari Okey. Dari awal tadi yang kita masuk lorong tu, ini lorong satu lorong ni yang China punya. Dia nampak bentuk-bentuk rumah-rumah ni macam rumah orang Cina dari awal. So yang tempat-tempat ni tempat kumpul barang, tempat simpan barang yang China punya. Jadi patung-patung dalam ni itu bukan Tuhan tapi Pujaan, untuk yang puja-puja. percayaan dari seseorang. yang patung bawah-bawah tu pun? Lepas tu dia lah, dia yang patung bawah-bawah tu pun sama. Dia kat bawah tu ada yang patung, dia ada yang bukan patung, yang jadi batu. Batu untuk apa ni, untuk doa minta, contohnya minta jodoh ataupun minta rezeki. Gitu je lah tu. Yang bukan patung tu, yang bukan patung di bawah-bawah tu. Untuk buat loket tali tangan ke tali tekak. Oh, siapa nak buat loket tu? Bukan, dia boleh lah ambil batu kat situ. Bukan besar macam tu. Cakaplah ada kamera pun. Apa? Dah. Dinda. Tak. Siapa yang mau? Minimum 5 orang. Dinda. Sebab lorong yang kita naik kereta datang ni, bas ataupun van tak boleh masuk, dia di kampung kecil-kecil gitu. Dan kawasan ni kebanyakan tempat meniaga orang zaman dulu, zaman lama. Sini tempat ambil luar negara, ambil beras, ambil tukar-tukar barang. Barang Thailand sama Malaysia, sama Indonesia gitu. Kawasan perdagangan. Kawasan perdagangan. Bisnes. Kalau Malaysia kat kawasan perdagangan. Macam mana? Meniaga. Niaga. Untuk negeri. Luar negara. Tukar barang. Singapura. Macam yang tempat kita pergi tadi yang Afnan kata batu emas tu, dia ada sejarah juga kan? Abang Afnan dah bagi tahu? Sudah. Sebab batu tu kalau dia kata macam kalau siapa dapat angkat batu tu dapat jumpa harta di bawah tu. Tak pernah lagi lah, tak ada jumpa lagi. Itu saudara dia. Jadi maksudnya saudara dia belum jumpa lagi. Saudara dia tu tak tahulah siapa, tapi sebenarnya kalau harta di bawah batu tu dari orang Indonesia. Orang ini siapa kita Pergi dah tempat patung duyung tadi. Patung duyung tu dari batu tu juga. Dan sejarah dia macam kongsi lah. Macam patung duyung tu seseorang perempuan yang sentiasa dengan seseorang lelaki. Dia tunggu sampai dia meninggal, sampai dia tak kahwin sebab dia tunggu lagi. Laki ni dia orang Indonesia. So dia orang Indonesia, dia nak bayar harta. Dia macam mana dia nak nikah dengan perempuan orang Songkla. Waktu dia naik perahu, naik boat tu, dia balik perahu dia dan harta dia pun jatuh semua di tempat yang batu tu. Harta dia, duit dia, apa semua kat sana tu nama kampung Kauseng. Kauseng itu translate jadi bahasa Indonesia ataupun Thailand. Kalau Indonesia ni Kauseng itu 9 juta rupiah. Hataran dia nak nikah sama orang Songkla.
waktu tu. Waktu dia terbalik perahu dia tu, dia pun hilang dengan pantai dengan apa, harta dia duduk dekat tutup dua batu tu. Lepas tu perempuan tu pun tunggu dia sampai dia pun meninggal dengan sebab tak nikah. Itulah dia buatkan patung duyung, dan patung duyung tu percayaan dari orang tempatan ataupun agama Buddha. Siapa yang dapat pegang tetek duyung dan berdoa untuk cari jodoh, belum siapa ada jodoh, insya-Allah dapat. Gitu. Kenapa tak ada yung tadi tu? Ah. Kenapa tadi tu dia Kalau pegang dah. Ah. Kalau pegang insya-Allah dapat. Itu tu kali hitam. Sebab semua pergi petik-petik. Oh. Dia kalau emas dulu patung duyung tu. Patung duyung tu harga dia 60,000 baht. Patah balik dia orang nak pegang. 60,000 baht buat patung duyung. 6,000 gitu. Dalam 8,000 dah kurang lah. Dah kurang lah kalau rate sekarang 8,000. 8,000 gitulah sebab 60,000 baht. Dia buat dengan magam emas. Lelaki perempuan boleh pegang. Boleh kalau lelaki dapat jodoh. Kalau bagi husband boleh je. Ah, risau. Ada souvenir tak? Souvenir? Tak ada. Tak apa, kita pre order. Tapi jarang orang nak pegang tau sebab dia orang malu sebab bila kita nak pegang kita nak naik ke atas. Tu jadi susah juga nak jumpa jodoh, nak dapat jodoh. Itu dia. Kita kena naik ke atas, nak pegang-pegang. Kalau orang dekat bawah kita tak pegang, kita malu kan. Itulah jadi susah nak dapat pegang tetek dulu. Yo. Apa ni masih biasa tak dapat. Panjang kan dia punya tu. Tak tu yang lain, ni yang lain. Faham tak sekarang? Mana dapat pegang tak? Dapat pegang tak? Dapat pegang. Oh, risau. Ada plan eh? Nanti ramai-ramai pergi kat dia. Ibu nak kahwin kan? Lisa. Comel. Okey. Kita macam tak willing dia orang. Okay, kita gambar dulu. Tiga, okey. Alright. Tangga sini. Ni atas. Tengah ni dengan tangga sini bagi asyik. Okey. Bagi bebas nak atas pula. Mana? Kita nak gambar dulu guys. Bagi dia naik. Tangga mana? Dekat sini ke sana? Atas juga tangga tu juga. Semua Tangga sini. Oh. Kita bagi nama ni. Kita orang gambar dulu guys. Nanti sama lagi. Bye.